iGold Lubricant Cak ayam. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni aku berada di Gen Blue punya event. Tapi aku bukan nak berlari ke nak pergi Gen Blue punya event ke, tidak. Cuma aku nak pergi dekat iGold punya produk dengan cerita yang ini minyak enjin daripada France, original daripada France. Jom. Hari ni aku nak share satu benda yang agak rare sikit dekat market kita. Ini dia iGold Lubricants, minyak enjin yang baru diimport dari France. Dan ia 100% made in France, bukan repack ya. iGold ni bukan setakat minyak enjin je. Diorang ada spray penjagaan rantai, spray helmet, siap ada coolant sekali, lengkap untuk penjagaan motor, bukan cincai-cincai punya brand. Untuk engine oil pula ada 3 kategori utama yang diorang nak perkenalkan. Pertama, minyak skuter, ada semi sintetik dan fully sintetik. Kedua pula, minyak untuk moped ataupun kapcai pun sama, ada semi dan fully sintetik juga. Dan yang terakhir, minyak untuk motor sisi besar, SBK pun boleh pakai. Yang buat aku paling tertarik, minyak iGold ni gabungan PAW dan ester. Selalunya kita dengar ester je, dan itu pun dah cukup bagus untuk lindungi enjin masa panas. Ni pula ester campur dengan PAW, perlindungan lebih kuat, enjin lebih smooth dan tahan suhu lebih tinggi. Memang next level. Produk ni akan launch tak lama lagi dan aku sendiri akan cuba minyak ni dekat motor aku. Kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh follow DM iGold untuk info seterusnya. Alright guys, stay tuned. Ciao.